ASEAN akan menyimak kemajuan inisiatif kerjasama tenaganya pada tahun hadapan dengan keperluan pembangunan Timor Leste akan turut diambil kira sebagai sebahagian daripada pertimbangan masa depan. Datuk Seri Fadila Yusof berkata, para Menteri Tenaga ASEAN akan bersidang 2 kali pada 2026 iaitu pada Jun dan Oktober bagi menyimak pencapaian serta kemajuan inisiatif yang dipersetujui dalam AMEM 43. In fact, Timor Leste was involved in this meeting. They have presented what they have, their strength, what they need assistance, and so on. So it was also presented, and we have agreed that will be part of the consideration for us to take on next year. Penglibatan berterusan dengan rakan dialog dan ahli baharu seperti Timor Leste akan menjadi penting dalam memastikan peralihan tenaga di rantau ini kekal inklusif dan mampan selaras dengan visi jangka panjang ASEAN untuk masa depan tenaga yang selamat dan saling terhubung.